Ramai kaum muslimin hari ini dah terpesong tapi merasa baik. Kajian dimula dengan joget-joget merasa baik. Padahal dah jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Tak ada khilaf pun, ikhtilat. Ini semuanya haram, tapi kerana merasa dirinya baik, merasa diri apa yang mereka buat, inilah. Dan bahkan yang jadi baru-baru yang viral ni apa? Tuan guru yang disambut dengan wanita-wanita yang bertabarruj, yang berhias, kemudian berjoget di depan tuan guru untuk menyambut tuan guru. Ini sesat ni jemaah. Sesat. Tak ada khilaf di antara ulama. Tak boleh tabarruj. Jangankan tabarruj. Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Cakap menye-menye pun tak boleh. Tahu menye-menye? Ya, baiklah. Apatah lagi sampai mendesah. Okey. Ustaz, saya nak tanya boleh? Tak boleh ni jemaah. Kalau isteri cakap macam tu boleh. Abang? Boleh. Tapi kalau dengan orang lain tak boleh. Fala takhda'na bil qaul. Itu saja dilarang dalam Islam. Apatah lagi bertabarruj, berhias dengan cantik-cantik, pakai wangian, lepas tu berjoget di depan tuan guru. Padahal dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini kemungkaran. Patutnya dia halang dengan tangan atau dia nasihati, kalau tak dalam hatinya benci. Dan itu selemah-lemah iman. Kalau seandainya dia seronok dengan ini, kemana iman dia?